So pagi ni hari Sabtu 5 April aku rasa 4 April, 5 April aku tak ingat. Aku dah bawa korang ke satu tempat ni. Tempat ni terletak kat tepi jalan je. Dan apa yang best, minggu ni ataupun lebih tepat hari ni dan esok, korang boleh dapat sunrise yang matahari terbitnya di antara dua bangunan berkembar Petronas. So pagi ni aku nak bawa korang ikut aku pergi shoot sunrise dekat sana. Dan aku tak expect apa-apa hari ni sebab pagi lagi, lepas subuh aku dah keluar rumah. Dan aku tengok awan pun aku tak boleh nak jangka lagi keadaan awan macam mana. Kita keluar je, lepas tu kita shoot apa yang ada kat sana. Jom. Okay, sekarang aku dah sampai dekat shooting position. Pagi ni aku nampak peluang aku memang aku rasa hari ni boleh dikatakan kumpau disebabkan awan tebal betul-betul dekat belakang subjek kita orang, belakang KLCC. Kalau tengok dekat tepi tu dia ada bukaan, tapi dekat bahagian subjek kita KLCC tu yang tebal pula. Sekejap aku buat korang. Okay, tu KLCC kan. Kau tengok awan tebal gila atas ni, tapi ada bukaan sikit je kat belakang tu. So aku rasa kena cuba lagi esok. Tapi tak apa, aku shoot je hari ni. Aku sampai dah kan. So kita shoot je hari ni. Banyak lagi aku nak shoot hari ni, banyak benda. So pagi ni aku nak buat time lapse je lah. Aku pakai A7 III. Lepas tu aku guna lens 70-200 untuk capture apa yang kita dapat hari ni. Jom kita set up. So set up aku pagi ni simple je. Aku bawa satu kamera, satu kerusi dan satu view ke depan. Awan dekat depan tu memang tebal gila. Tak apalah, aku anggap hari ni sebagai aku punya sesi latihan dan untuk aku ukur ketepatan matahari tu. So besok aku boleh plan untuk tengok adakah posisi shooting aku hari ni adalah tepat untuk esok. Adakah aku kena gerak ke kiri ataupun adakah aku kena gerak ke kanan, untuk kita alignkan matahari tu dengan KLCC ya. Ini kamera aku pakai 70-200 f4. Aku rasa ini lens yang sesuai untuk shoot landscape lah. Dan aku pakai A7 III je untuk shoot time lapse. Ini sekarang boleh nampak depan tu ada warna pink sikit. Dengan mata kita tak nampak tau, tapi bila dengan kamera aku nampak ada pink sikit dekat area situ. Pink dengan biru. So hopefully lah angin tolak awan ni semua pergi ke kanan, so that kita akan ada ruang untuk matahari tu timbul dekat tengah-tengah KLCC. Aku plan segala shooting aku dengan menggunakan Planet Pro. So dekat sini kita boleh tengok tarikh hari ni berapa hari bulan. Friday, Jumaat, Sabtu, 5 hari bulan. So sebenarnya daripada posisi aku shooting sekarang ni, matahari akan berada dekat sini tau. Dia dekat sebelah KLCC. Korang tengok KLCC kat situ kan. Banyak KLCC kat situ. Dia akan ada dekat sini. Disebabkan aku boleh je pergi sana untuk alignkan matahari tu dengan KLCC. Cuma bila aku pergi sana, view ni dia terlindung oleh pokok-pokok ni. So sini adalah paling hujung yang aku boleh pergi. Kalau esok pun, contoh kalau kita tengok tarikh esok pun 6 hari bulan, dari sini tu adalah posisi matahari. Sekejap, 6 hari bulan posisi matahari kat situ. Sampailah 7 hari bulan hari Isnin, which is aku rasa agak susah aku nak shoot disebabkan kerja. So barulah dia sampai dekat posisi yang aku rasa paling best untuk korang shoot lah. Aku dah buat pengiraan, kalau besok korang datang sini lagi untuk shoot, aku takkan berdiri dekat bawah ni. Aku nak cuba minta permission untuk berdiri dekat dalam parking bangunan ni. So korang tengok sekarang ni memang kat depan tu dah start ada orange, ada bukaan dekat belakang KLCC. So sekejap lagi matahari bukan naik dekat belakang KLCC tau, dia akan naik dekat sebelah KLCC. So aku rasa pagi ni walaupun aku tak dapat matahari yang aku nak tu, tapi at least aku dapat view ni. Tengok, cantik gila. Aku zoom sikit tu, pink gila kan. Cantik dah. Tak apa, walaupun aku tak dapat apa yang aku nak pagi ni, at least pagi ni kita tak kumpul sepenuhnya weh. Kalau korang tengok tu, memang pink gila weh. Gila lawa tu. Makin pink makin merebak dekat atas ni. So kau tengok dekat kamera aku sekarang. Gila lah pagi ni. Rezeki betul.
Aku memang tak expect benda ni jadi, tapi Alhamdulillah kalau aku dapat rakam benda ni. Dan aku pula buat timelapse daripada tadi. Memang cantik gila hari ni. Aku tak tahu matahari tu lagi macam mana. Bagi aku hari ni punya shooting aku rasa dah cukup lah. Dapat momen macam ni. Posisi matahari memang tak dapat dekat sini. Kau tengok PKL Tower tu. Oh lawanya. Aku boleh zoom 2 kali je dekat aku punya Insta360 Pro Ace ni. Dan ini adalah video yang aku shoot menggunakan dan ini adalah gambar yang aku shoot menggunakan teknik interval shooting. Dan akan aku hasilkan menjadi video time lapse. Kau tengok dekat depan tu banyak gila anjing. Merah betul bagi ni. Tengok sampai dekat reflection bangunan tu nampak warna merah. Memang aku rasa hari ni paling best lah. Bukan paling best lah, dalam minggu ni aku rasa dia yang best aku dapat. Dalam tahun ni lah, sunrise yang best. So hari ni punya sesi boleh dikatakan agak berpuas hati lah. So sekarang ni aku rasa macam aku nak pergi minta permission. Aku nak pergi tanya dekat bangunan tu, adakah esok parking tu buka untuk orang awam. Dan kalau buka, aku memang nak naik atas tu untuk shoot sunrise esok daripada sana. Tapi kalau aku pergi sorang-sorang esok agak seram lah. Sebab nak naik parking kan. So aku mungkin ajak kawan-kawan aku yang lain untuk shoot daripada situ lah. So kalau dapat esok Isnin, kita dah tak payah nak pergi shooting lagi lah. Maksudnya aku dah tak payah fikir lah hari waktu Isnin tu. Dan aku pun boleh habiskan aku punya vlog shooting sunrise esok. Okay, aku dah tanya dekat guard ni yang ada kat sini. Aku boleh masuk parking ni, memang open 24 hours, 24 jam. So memang besok aku shoot daripada parking ni je lah. So sekarang ni aku nak masuk parking ni sebab aku nak tengok position, adakah boleh nampak. So aku bawa korang pergi Ricky tempat sekali. Okay, boleh masuk. So sekarang kita nak naik tingkat 2. Tingkat 1 ni aku rasa memang tak nampak sangat sebab terlalu rendah. So kita naik tingkat 2. Masa tingkat 1 okey tak boleh. Tingkat 2 sebab tingkat 1 ni dia terlindung dengan pokok. Aku rasa macam terlindung dengan pokok je. Alah, terlindung dengan pokok. Oi, okey. Okey tu. Sekejap parking. Position lebih kurang, cuma dia terlindung lah dengan pokok. Dia terlindung dengan pokok kat sini. Kalau aku shoot daripada sini, dia sama je macam position aku duduk kat bawah tadi. Sini lah pun ada pokok. Kalau aku kena, sebenarnya aku kena shoot dekat sini, position shooting aku. Tapi korang boleh tengok lah sekarang macam mana dia terlindung dengan pokok-pokok yang ada kat sana. So apa yang aku boleh buat conclusion, kesimpulannya memang aku datang sini hari Isnin. Lepas shoot aku terus pergi kerja lah. So kita jumpa hari esok. Esok aku just shooting kat bawah je lah. Mungkin boleh dapat yang okey sikit daripada hari ni. Dan hari Isnin aku akan datang lagi untuk shoot, bagi memastikan aku dapat shot yang aku nak. Macam tu. So memang 3 hari, complete 3 hari shoot. Aku rasa memang hari yang ketiga tu baru kita dapat. Alright, jumpa korang dalam, so jumpa korang esok. So hari ni hari kedua aku pergi ke tempat Cangkat Semantan tu untuk shoot sunrise dengan KLCC. So macam korang tengok video tadi, video semalam lah, aku dah pergi tempat parking tu, tapi parking tu memang tak dapat view yang kita orang nak, yang aku nak. Dan terlindung lah dengan pokok-pokok yang tinggi dekat situ. So pagi ni plan aku sama je macam semalam, aku shoot dekat tempat yang sama. Dan posisi matahari pun aku rasa tak berada dalam position yang kita orang nak lah. Mungkin dia dekat tower sebelah kanan. KLCC kan ada 2 tower kan. So dia dekat belah kanan. Kita pandang KLCC, dia dah matahari juga sebelah tower kanan. Dan esok aku tengok macam mana.
Aku kena susun masa betul-betul disebabkan besok hari Isnin, hari bekerja. Aku punya masa dekat sana maksimum sampai pukul 7.30 pagi. Lepas tu aku kena gerak. Macam mana pun aku kena gerak, sebabkan aku nak pergi kerja lah, tak nak terlambat masuk office. Jom kita pergi tempat semalam. So macam semalam juga awan tu, kalau korang tengok kat sini masih lagi tebal. Aku rasa hari ni pun boleh dikatakan gagal jugalah aku rasa, disebabkan awan yang macam ni. So tak apa, kita buat je time lapse. So mungkin esok aku kena datang lagi sekali kat sini, dan aku kena betul-betul tepati masa, sebab aku tak nak lewat pergi kerja esok. Kalau korang nak tahu, ni adalah setting aku untuk buat time lapse. Aku buat aperture mode, lepas tu ISO aku buat dalam 200, aperture aku buat dalam 11 ataupun 10-11 macam tu lah. Lepas tu nanti shutter speed dia akan adjust based on aku punya exposure -1. Bila tengok keadaan sekarang ni, aku rasa memang hari ni aku balik awal kot. Tapi aku tak start lagi aku punya time lapse. Aku tunggu sikit lagi, tunggu warna betul-betul dapat kontras colour kat situ. Kalau korang tengok dekat sini memang cantik gila lah, dia punya awan dengan punya texture, lepas tu dengan KLCC kat depan kan. So still okay lah bagi aku, masih lagi okay hari ni. Cuma apa yang kita nak tu tak dapat lah. Okay, sekarang ni kat belakang KLCC ni dah terbakar sikit tau. Tadi nampak suram je. Lepas tu dah pukul 7 suku, 7.13, matahari punya glow tu dia dah ada dekat belakang KLCC. So hari ni aku dengan Syaiful. So ini adalah keadaan sekarang. Aku tak tahu dalam kamera ni nampak ke tak, tapi kat depan tu memang lawa gila lah. Dia ada macam Loudness punya logo kan. Matahari punya glow, dia macam nak cakap dia punya glow tu merebak kat atas. Merebak memang lawa lah hari ni. Hari ni dia punya ni dia punya ni lah, apa, dia punya special hari ni lah. Semalam tak ada macam ni, semalam setakat bakar kat atas lah ambil. Hari ni dia punya glow macam ni. Okay, matahari dah keluar, tapi wish betul kat tengah. Besok dapat full sini tengah. Tengah tak? Cuba tengok. Tak nampak. Poket dia kecil. Pukul 7.29 matahari dah dekat atas. So dalam seminit lagi 7.30 macam tu mungkin dah boleh packing kamera untuk esok. Lepas tu terus pergi kerja. So dalam pukul 7.36 matahari dah tinggi dekat atas tu. So baru nampak dia punya light spill dekat atas. So hari ni punya sesi memang tak lama, sekejap je, sebabkan momen kau tengok tadi pun macam tak berapa. Tapi aku rasa hari ni pun lebih kurang macam semalam, cuma semalam lagi better lah. Tapi hari ni aku rasa adalah elemen surprise dia yang light ray tu je. Lepas tu selepas tu dah tak ada apa yang special lah. So memang esok aku kena plan masa aku dengan betul. So aku boleh spend sedikit masa untuk siapkan vlog sunrise aku kali ni. Right, jumpa korang besok. So hari ni hari Isnin, hari ketiga aku cuba untuk dapatkan sunrise dekat KLCC tu. Dan aku rasa hari ni aku tak tahu, sebab aku tengok daripada rumah aku lah. Daripada rumah aku tu aku nampak awan macam tebal. Tapi disebabkan aku dah plan untuk pergi shoot hari ni, so aku pergi je lah kan. Kita tengok je lah apa yang kita dapat sekejap lagi. So aku memang tak expect banyak hari ni. Aku harapkan satu momen yang best lah. Mungkin glow matahari tu lagi best ke daripada dua hari sebelum ni kan. Jom kita pergi tempat yang dah 2 kali kita pergi tu. Let's go. Aku tak tahulah aku boleh sampai kat tempat tu sebelum waktu twilight tu kan. Sebabkan jalan hari ni memang jam. Aku rasa awal lagi untuk jalan ni sesak tau. Tapi itulah. Dan aku tak sekarang ni, aku tengok dekat langit sekarang ni pun aku tak nampak keadaan awan tebal ataupun tak. Kita kena sampai dulu dekat tempat shooting tu, dan terus set up cepat-cepat untuk aku pastikan yang aku tak terlepas momen tu. Okay, sekarang aku dah sampai dekat shooting spot. Tapi yang tak bestnya, awan hari ni lagi teruk daripada semalam. Aku boleh nampak awan rendah ataupun low cloud dekat area KLCC tu. Dia menutupi KLCC terus. Dan aku punya plan hari ni, kalau dah keadaan cuaca macam ni, aku punya plan aku akan stay sampai pukul 7. Aku tengok keadaan juga. Kalau aku nampak macam tak ada peluang, aku kena gerak terus. Yalah, sebab hari ni kan hari bekerja. So aku memang kena menepati masa sikit lah. Memang kena menepati masa. So jom aku tunjuk kau korang kat luar macam mana. Uish, aku tak ada nampak langsung apa-apa bukaan bukaan awan ke apa ke kan. Tapi memang gelap.
gelap, lepas tu ada low cloud kat bawah tu. Kalau pukul 7 aku tengok macam tak ada harapan, kita gerak je lah. Aku akan ambil gambar juga hari ni untuk tunjuk kat korang keadaan dia macam mana. Lepas tu packing, lepas tu gerak lah. Sekarang ni aku tak sure tau. Sekarang ni belakang KLCC tu ada awan nipis yang sangat nipis. Macam mana aku nak cakap, dia ada awan nipis kat belakang KLCC tu yang menampakkan ada peluang cerah untuk aku dapat sunrise pagi ni. Tapi aku takut mata aku yang salah tengok tau. Kita ada masa sampai lagi 7 suku. Aku bagi masa sampai 7 suku. Lepas tu kalau macam tak ada apa-apa, kita gerak terus. Right. So pagi ni punya session aku boleh katakan kumpau. Dan aku tak nak tunggu lagi, disebabkan aku hari ni nak kerja kan. So pukul 7.05 aku dah gerak. Aku tengok awan memang semakin tebal dan memang tak ada harapan. So pukul 7.05 tu aku terus belah lah. So aku tak nak tunggu lagi sebab aku nak pergi kerja. Aku kerja lagi tau. Ramai ingat aku tak kerja, sebenarnya aku kerja lagi. Video hari ni memang aku rasa paling ringkas dalam 2 hari ni. So jumpa korang dalam video esok. Right. So pagi ni, pagi hari Selasa, aku nampak macam ada peluang besar sikit. Macam biasa, hari ni adalah hari keempat percubaan aku. Dan aku tak minta banyak, aku minta cepat-cepat lah aku boleh tamatkan pencarian. Sebab aku rasa dah kali hari keempat ni macam dah lama sangat ni untuk dapatkan shot tu. Tapi tak apa, kalau tak dapat hari ni, kita try esok. Kalau esok tak dapat, memang dah tak boleh nak shoot dah. Disebabkan tempat aku untuk shooting tu dah dilindungi oleh pokok-pokok lah. So memang tak boleh nak nampak KLCC tu dah. Alright, so pagi ni memang jalan clear sikit. Sebenarnya aku dah lambat sebenarnya pagi ni. Lambat sikit lah sebab aku terlajak sikit. Itulah, misi harus diteruskan. Alright, jom. Okay, aku dah sampai dah dekat tempat tu. Dan aku boleh kata seronok jugalah disebabkan aku nampak awan tu memang, keadaan awan memang bagi kerjasama hari ni. So aku rasa hari ni kita boleh wrap lah kita punya sesi untuk shoot sunrise dekat sini. So memang hari ni parking agak pack sikit disebabkan je lah hari bekerja kan. So aku memang tak dapat parking yang best. Okay, aku rasa ada gang kat sini. Alright, jom. Ada bintang lagi kat atas tu. Satu kamera aku dah letak dekat sana. Satu lagi kamera sekejap lagi aku set untuk aku shoot handheld. So untuk footage tu aku kena shoot dengan menggunakan Insta360 aku. Aku letak dekat atas kamera. Aku tak payahlah nak pegang kamera ni pasal aku nak bercakap lagi kan. So aku buat setup macam tu je lah, senang. So yang ini aku akan handheld. Dan korang tengok dekat atas tu Insta360. Aku ikat dengan strap ni daripada Ulanzi. Susah sebenarnya aku nak pegang kamera macam ni. Lepas tu aku nak rekod aku punya percakapan, untuk aku rekod aku punya borak dengan korang ni kan. Yo, memang clear kat atas semua nampak bintang. So hari ni aku rasa macam aku masuk office lambat sikit kot. Sebab kena tunggu lah, kena tunggu dapatkan shot tu. So aku berdua je dengan Boy. Aku ingatkan Saiful Baker datang. Tak tahulah, mungkin datang lambat sikit ke, ataupun dia tak sedar ke, kita tak tahu. Tapi macam tu lah, momen-momen yang best ni tak ramai yang datang. Cantik gila, macam hari pertama punya langit. Tapi hari pertama tu kan tebal kan. So yang ni tak tebal sangat, dan ada peluang cerah untuk aku dapatkan shot tu sekejap lagi. Aku daripada jalan sini kau boleh nampak dah KLCC kat sini. So memang clear lah. Tunggu lah kejap lagi. Awan makin cantik tu kat atas tu. Lawa gila. Siap ada warna pink, biru, lepas tu ada oren. Tengok awan kat atas, cantik gila. So pagi ni aku bertiga je. Aku, Saiful dengan Boy. Aku nak tunjuk kat korang lens Saiful pakai hari ni. Dia pakai 400-800. Position dekat sini. Putih lah. Dah pukul 7.06. Aku ada waktu sampai 7.30 je. Lepas tu aku kena balik office.
Ke lambat. Indek ayam. Wow. Sunrise. Cantik-cantik. So sekarang ni kita tunggu matahari keluar dekat belakang KLCC. Lepas tu aku boleh endingkan aku punya, tamatkan aku punya time lapse. Lepas tu aku kena lari cepat-cepat pergi office. Hari ni punya session aku rasa dah boleh dikatakan sesi penutup untuk aku punya vlog kali ni, iaitu vlog sunrise dengan KLCC. So memang pagi ni aku rasa memang pagi yang cemerlang disebabkan aku dapat rakam time lapse dekat posisi yang tepat. Lepas tu aku dapat gambar masa aku shoot handheld tu kan. Aku dapat gambar sekeping-sekeping yang cantik. Nanti aku share kat korang dekat hujung video ni nanti. Lepas tu aku rasa puas lah sebabkan dah hampir 3 kali. Dah bukan hampir 3 kali, ini kali keempat. 3 kali aku gagal dan kali keempat baru aku dapat shot yang aku nak. So memang rasa puas tu memang puas lah. Sebabkan bukan sebab puas dapat gambar tau. Sebab aku puas disebabkan aku melalui fasa kegagalan tu 2-3 kali baru aku dapat. So itu yang best ni sebenarnya. Kalau pergi-pergi dapat terus pun itu dah kira rezeki korang kan. Rezeki korang macam tu. Inilah yang aku nak tunjuk realitinya dekat dalam fotografi yang kita orang shoot. Especially ambil gambar bulan, bintang yang banyak bermain dengan cuaca. Lebih-lebih lagi cuaca kat Malaysia ni yang tak menentu. Itu lagi menjadikan kita orang punya cabaran lebih ekstrim lah. Kalau korang yang baru first time tengok video aku dan korang belum subscribe, aku minta korang untuk subscribe dan like semua video aku, share sebanyak yang mungkin. So daripada korang punya support macam tu membuatkan aku lebih bersemangat lah untuk buat video dan grow aku punya channel dekat sini. Aku rasa sampai sini je lah video kita. Jom kita tengok hasil hari keempat. Aku dah cakap, tunggu je lah siap. So jangan lupa subscribe.